bang, kamera dah rolling. Dah. Tak aku ingat cas lampu lagi. Bukan. Ui. Dah rolling bang. Opening. Hari ini kita dijemput khas Betul. oleh kat mana kita bang? Tak lain tak bukan. Kita selama ni gatekeeping. Gatekeeping. Ni pot rahsia kita. Betul. Dah lah pot rahsia. Hari-hari pula tu. Betul. Kita terpaksa share kita punya pot rahsia yang kita rasa sebelum kita datang macam biasa. Betul. Tapi dia pakai nama Warung Rakyat. Warung Rakyat Memang makanan dia ikut cita rasa rakyat. Oi, memang dekat dengan rakyat. Tak lain tak tidak dekat Seksyen 8. Yes. Seksyen 8. Our beloved Shah Alam. Yeah. So, benda ni pula, ramai orang tak tahu kedai ni. Sebab kedudukan dia menghadap ke dalam, kat tepi padang. Betul. So, kepada siapa yang nak tengok kedai ni kat mana, boleh tengok kat show notes kat bawah. Nombor telefon dia pun kita akan share kat bawah. So, macam awak tengok tadi, saya memang datang sini seminggu sekali, memang nak kena dia punya sate. Sate dia padu lah. Sate dia padu gila. Walaupun warung rakyat, tapi rasa istana. Uish. Rasa istana ni. Walaupun warung rakyat, nama je warung rakyat. Tapi makanan yang disediakan tu memang kita punya makanan ruji ni. Memang kita punya makanan ruji. Nasi. Antaranya nasi. Oi. Roti canai. Aduh, jauh sangat. Ambil. Yes, roti canai. Sila. Roti canai. Dia ada belah pagi. Okay. Start pukul 7 sampai pukul 11. Lepas tu style roti canai dia bukan style mamak. Dia memang style Melayu. Roti canai Melayu. Jadi dia lembut. Wah. Kalau kat kedai roti canai, kedai mamak ni, isu dia ni apa benda binatang tu tak? Okey, sebab lampu Okey. So, kalau katakan macam kat mamak, isu dia punya dough tu dah standardized. Betul. Daripada satu kilang. Betul. So, rasa pun kadang-kadang macam dah tak macam dulu-dulu kita rasa. Lain. Roti canai mamak dengan roti canai Melayu lain. Betul. So, siapa peminat roti canai Melayu, seharusnya datang di sini. Wah. Tapi sebelum pergi kerja sempat ni datang? Sempat. Antaranya saya memang sarapan kat sini. Kalau katakan saya kena bertugas dekat tempat lain, tak sempat masuk office, saya mesti sarapan sini. Sarapan pula nanti saya insert B-roll. Sarapan dia menyediakan pelbagai jenis. Mantap. Betul. Mantap. Saya nak cuba sarapan kat sini. Mesti ni. Tak, sebab biasa saya datang petang. Betul. Biasa kita minum petang. Biasa habis kerja. Betul. Sebelum pergi kerja tu, belum lagi sampai lagi. Korang kena cuba sarapan kat sini. Warung Rakyat ni dia bukan hanya buka malam je. Walaupun kita syuting malam. Betul. Ni malam. Ni malam ni. Ni bukan 3D effect ke apa green screen ke bukan memang kedai ni hidup buka. Okay. So macam roti canai ni memang favorite. So kita makan roti canai ni, kita balah pagi kita boleh order roti canai ni, dan juga ada mihun goreng, nasi lemak, asam pedas tengah hari pun ada nanti. Tengah hari makan, tengah hari pun ada. So kau kena cuba sebab kau belah petang kan, selalu datang kan. Pagi dengan tengah hari ni. Pagi dengan tengah hari Betul. Saya rasa saya nak cuba datang pagi Betul. Tapi sebelum tu saya cuba dulu bangun pagi. Awak dah bangun pagi. Saya dah bangun pagi. Tapi awak melekat. Tak, saya bangun pagi tetap bangun pagi. Cuba sampai sini tu belum lagi. Betul. Dan satu benda lagi yang perbezaan kedai mamak dengan kedai ni satu dia punya portion air dia. Sering kali kita pergi kedai mamak, kita nak minum, punyalah banyak ais dia tu, kita 2 kali sedut dah habis. Betul. Pendek kata macam tu lah. Betul. Yang ini, minum, lepak, borak, ngobrol apa benda semua, siap tambah ais. Boleh tambah ais? Boleh tambah ais lagi, siap-siap boleh jadi 2 atau 3 cup. Wah. Itu abang minum apa tu? Ini teh ais lah. Teh ais lah. Minuman kebangsaan Malaysia. Minuman kebangsaan Malaysia. Betul, teh ais. Saya rasa saya punya teh ais minuman kebangsaan. Itu pun juga. Kita tak cakap pasal ranking. Kalau korang nak cakap pasal ranking, boleh komen kat bawah lah. Teh ais ataupun teh ais. Teh ais. Tapi kat sini, oleh kerana saya dalam program diet, saya tak berapa minum teh ais lah. Saya cakap ni dekat semua orang kan. Saya cuba diet. Dalam bidanan kerja saya ni susah sikit nak diet. Tapi saya cuba. Itu tu kena ada. Betul. Sebab kita nak masuk tahun baru ni. Tanpa buang masa lah. Okey lah. Tanpa buang masa. Apa yang banyak sangat ni bang? Saya dah cakap yang dengan dia, kalau dia nak bang, sediakan makanan rakyat biasa, saya minta lah mihun goreng apa yang selalu kita makan. Rupanya dia ada yang awak suka sebut. Siakap barik. Yeah.
Saya pun tak tahu. Selama ni kita melepak punya banyak punya bertahun kat sini. Kita tak tahu rupanya dia ada siakap baring. Dia ada siakap baring. Apa kameraman? Nampak tak? Nampak tak? Nampak Kan tertungging pula nanti kan. So untuk korang nak datang makan family, korang kata macam makan besar, memang ada. Memang ada macam standard lah. Makanan kebangsaan, makanan besar. Telur dadah. Betul. Telur dadah, siakap baring. Dengan apa itu? Apa ini? Kangkung goreng belacan. Angkat. Diorang nak tengok. Kangkung. Yes. Dan juga adalah nasi goreng, mi kungfu, bihun goreng. Itu apa? Mi goreng, tom yam. Ni pun ada satu tom yam. Tom yam dia campur. Wow. Wih, pekat lah. Betul. Pekat lah nanti. Tak, awak perasan tak satu benda? Apa ni bang? Tom yam dia ni bukan sekadar banyak sampah dan banyak air. Banyak kuah. Tapi banyak juga isi dia. Wah, itu yang kita nak. Tapi tak adalah kita overclaim penuh membukit. Sebab kita bukan pernah kena ke Mi? Kita order tom yam makan dengan kawan-kawan kita. Kita cedok tu dia lepas sampai sana. Kan? Kosong. Sampahnya, bawangnya lagi banyak. So, charge boleh tahan juga. Kita faham lah peniaga-peniaga menghadapi masalah kenaikan harga barang semua. Tapi at least considerate lah. Bila menyediakan makanan yang untuk orang makan ni kan. Tapi dekat Warung Rakyat ni insya-Allah. InsyaAllah. Tom yam dia penuh. Ikan dia memang ikan dewasa, bukan ikan skor rendah. Ikan dia memang siakap baring. Siakap baring. Okey. So dalam masa sama, sate dan menu lagi satu adalah sate. Tapi Mi awak makan lah sambil-sambil dulu Mi. Sate ni okey. Saya ni peminat sate Mi. Okey. Bila cakap pasal sate, saya sensitif. Sangat sensitif sebab saya seminggu sekali insya-Allah makan sate. Saya dengan isteri memang suka makan sate. Itu makanan favourite abang makan sate. Ya, sate tu memang makanan favourite. Satu, stres pun makan sate, happy pun makan sate. Nak makan special pun makan sate. So, makanan sate ni memang makanan special lah. Di antara keseluruhan Shah Alam, correct me if I'm wrong. Correct me if I'm wrong. Sate ni boleh masuk ranking top 5 sate yang paling sedap. Kat Shah Alam? Shah Alam. Ada satu sate tu saya tak nak cakap. Nanti saya kena saman pula apa sebab nanti. Okay. Dia sedap tapi dia manis lebih. Okay. Yang ni well balanced. Well balanced. Dia orang kata dia man-man lah. Man-man. Dan juga perapan dia, rempah. Ya, betul. Tak. Kalau makan sate, memang yang jadi penyedap sate tu adalah dia punya marinade. Betul. Dia ambil sikit. Kita tunjuk sebab dia orang bagi sampel. Bagi sampel, kita cuba. Kat sini ada sate daging. Ini sate daging lah kawan-kawan. Ada gelap sikit. Okey. Yang ni sate ayam. Tak. Ni sate perut. Ni sate perut. Dan sate perut ni. Kau makan sate perut? Makan. Kau makan. Cuba. Saya memang penggemar. Cuba. Dan sate ayam, sate daging, korang pun tahu kan. Sate perut ni special. Tak adalah orang kata special teruk, tapi dia rasa memang special lah. Memang special. Aku tengok kau makan, aku nak makan. Makan bang. Perapan best kan? Padu. Bukan Asya-Asya. Dia lagi satu. Pasal dia bakar pakai arang. Banyak tempat yang sekarang sate dia bakar pakai gas. Bakar pakai gas. Tak Mi. Kebetulan aku tak pernah makan sate yang pakai gas. Oh ya? Ada. Saya tak apa suka yang sate bakar pakai gas tu. Apa? Saya suka macam ni. Apa rasa biasa dia? Rasa arang. Tak rasa arang? Kalau pakai gas tu, dia macam rasa dia macam artificial. Dia tak ada rasa smoky sebab tu. Ya, betul. Sebab tu bakar pakai arang lagi sedap. Macam ni kan? Bakar arang ni. Betul. Sate dia memang ada 3 jenis sate. Sate ayam, sate daging dan juga sate perut. Korang harus cuba. Kalau tak heran lah pasal tom yam. Tak heran lah pasal siakap baring. Sebab Pok Klang punya lagi best. Kuala Selangor semua lagi best. Kau tak heran lah kangkung apa semua. Roti canai pun tak heran. Sate babe. Sate dia power. Abang dah 2. Sebenarnya 3. Ini saya try sate daging. Betul. Sate ni sedap daripada perapan dia. Perapan dia memang special. Dia tak manis sangat. Setengah tempat ada buat yang manis.
Yang sate Melayu lah. Yang sate bakar pakai gas tu tak tepi lah ni. Kita tak payah nak komen lah. Tapi sate arang ni, you boleh tengok dekat dalam B-roll tadi, memang dia pakai arang. Smoky dia sedap, perapan dia pun sedap. Portion ada sate yang lagi kurus tau daripada ni. Oh ya? Betul kan? Betul. Ni sate dia ni normal. Kadang-kadang saya tengok sate tu, saya kesian nak makan. Betul. Tengok dia pun macam tak makan. Betul. Kurus sangat. Macam tak ikhlas nak jual. Kita tahulah mungkin tekanan harga ke apa semua kan. Tapi diorang ni memang diorang sendiri yang buat sate ni. Diorang sendiri yang bakar sate ni. Jadi korang harus cuba. Dan bercakap pasal sate yang tak ada visual pada hari ni, tapi saya akan buat apa tu, dia ada juga kambing bakar. Kambing bakar Kalau lah perapan sate ni kalau cuba dah sedap, janganlah cerita pasal kambing dia. Ui, mesti lagi meletup ni. Kambing bakar Dia risau dia nak cakap pasal kambing. Dia nak bakar kambing dengan kita, takut kita kokak kambing ni kita tak makan lah. Tapi kita akan ada special episode pasal kambing tu, insyaAllah. Masa akan datang, stay tune. Pasal kambing saja. Sebab saya cakap dengan dia, kalau dia bakar kambing kat belakang kita, lepas tu ini benar tak jadi apa dah. Kita akan makan kambing je. Kita akan makan kambing, betul. So kita pecah-pecahkan lah episod yang khas warung rakyat nanti. Sebab dia bukan bakar kambing jual kat sini. Dia ada jual kat sini juga. Tapi dalam sama, dia ada juga buat perkhidmatan catering. Ada catering. Kalau you tak nak ambil nasi-nasi, boleh. You buat catering nak panggil kambing saja boleh. Nak panggil sate saja boleh. Nak panggil semua pun boleh. Nak panggil ni tom yum pun boleh. Tom yum dia tak buat. Goreng tapi saya pernah footage yang saya kebetulan saya ada ni, diorang bawa goreng-goreng tu datang. Nak cakutiau ke, nak nasi goreng sepinggan-sepinggan ke. Bisa. Mantap lah. Bila lagi kita nak makan. Saya bismillah dulu Sila. Saya bismillah dulu. Awak kena komen cakap baring ni. Saya punya favorite ni, siakap baring ni kan. Dia kadang-kadang memanglah banyak je kedai ada jual siakap baring. Betul. Tapi kadang-kadang ikan dia tak fresh bang. Betul. Dia cakap pasal masakan goreng-goreng dia bahasa ni kan. Dia bukan tipikal Thailand, selatan Thailand punya sekolah. Punya school of school of thought. School of thought. Memang kat sana ada sekolah untuk masakan. Betul. Kalau awak perasan, pergi mana-mana kedai tom yum, masakan dia sama. Standard macam Kuala Mesin. Sama. Apa awak rasa yang siakap baring ni? Ni bukan siakap baring lah. Ni siakap baring bahasa kita orang. Sebenarnya ni siakap apa? Tiga rasa. Yes. Saya hampir-hampir nak panggil siakap merah. Lain kan? Sedap bang. Ini bukannya typical. Betul. Siakap baring yang kat kedai-kedai ni lah. Standard tom yum bukan, punya. Standard operation procedure. SOP dia kan. Lain. Dia memang lain ni. Yang ini memang kita kena tu. Dengan dia punya, apa namanya? Apa dia punya sampah-sampah dia. Rempah dia tiga rasa ni kan. Memang rasa lah dia punya tiga rasa tu. Betul. Dia ada rasa masam, rasa manis, pedas-pedas sikit. Dan saya harap korang janganlah confuse. Dengan cakap, confuse apa? Kita cakap ada sampah kan. Bukan sampah apa. Maknanya bawang, dia punya kondimen dia apa semua kan. Dia penuh banyak. Bila pakan tu tak adalah kuahnya kedekut sangat. Mantap ni. Aku dah tak tahu nak makan apa. Padu kan? Sate ke, ikan ke, tom yum apa? Tom yum apa? Ni tom yum. Aku tahu kau peminat tom yum. Harus. Wajibul lunah. Aku tak tahulah perkataan tu ada ke tak. Perkataan apa? Bukan wajibul lunah. Tak tahu, kita selalu buat lawak benda tu kan. Ada. Tak apa masuk ke. Saya test kuah je. Diet test kan. kuah je. Diet lah katakan. Kita ambil kunyah dulu boleh? Boleh. Tapi tahu saya berceloteh lah. Telur dadah ni memang minat. Mak telur dadah ni. Dia memang orang kata telur dadah standard lah. Tapi dia tak adalah terlampau. Ada yang style goreng terlampau garing. Betul. Sampai tak rasa telur. Rasa macam keropok lah. Dia yang lagi satu yang saya turn off kalau telur dadah ni.
Dia macam mandi dengan minyak tau. Yang Tapi just ni nice. okey, ni cun-cun dia. Cun-cun. Berbalik kepada tom yum tadi. Okey. Rasa dia, Mi. Inilah tom yum. Tom lam? Tom lam. Hui. Ha. Inilah tom yum Melayu yang sebenar. Yes. Tak overly pekat. Tak boleh pekat. Betul. Dia yang paling penting, saya punya pantang tu bila ni bang. Bila dia terlalu banyak, dia lagi banyak apa namanya? Condiments ni Aha. daripada dia punya lauk. Betul. Itu pun saya turn off juga. Okey. Tapi macam ni best lah ni. Faham. Rasa pun okey, boleh tahan. Betul. Apa lagi nak? Betul. Marah pula. Dia tak adalah orang kata Thailand the best apa Sokotai, bukan Sokotai, apa nama kedai Thailand yang apa high end ni kan. Dia tak adalah overly sangat, tapi dia memang sesuai dengan kita punya rasa rakyat. Rasa rakyat. Tapi jangan apa under value pasal rasa rakyat. Sebenarnya rasa dia dah sampai level istana. Sebab nak Betul, kata kalau betul, dia tak adalah kata dia punya tom yum ni telur dadah ni campur air lebih. Dia tak adalah nak kata ikan dia ni dia pakai apa ikan yang grade apa teruk kan. Roti canai pun memang style Melayu punya. Tom yum pun ada isi sayur-sayur lain tak saya ceritalah. Dan paling special adalah sate. Betul. Ni saya baru lepas makan Tom yum kangkung. belacan. Kangkung goreng belacan. Okey. Rasa dia apa ni? Sedap bang. Aku nak cuba. Dia punya belacan tu tidak terlalu kuat. Saya ada alahan sebenarnya. Alahan kepada belacan. Oh, jadi belacan ni just nice. Just nice. Saya boleh masuk. Saya boleh makan. Ada ke orang alahan belacan? Ke tantang saya seorang je? Ada. Ada. Dia panggil alahan belacan. Dia panggil alah. Cuba saya bang, cuba saya. Oi. Kangkung ni memang rakyat. Sayur rakyat. Betul. Sayur rakyat. Dulu saya kecil-kecil bang. Kangkung ni petik sendiri je bang kat kampung. Betul? Kalau petik ada sendiri, tepi-tepi rumah longkang. awak ada? Rumah awak ada? Rumah ada. Memang saya dulu pernah menjadi pemetik kangkung. Untuk dijual ke ataupun Untuk makan sendiri. Faham. Untuk makan sendiri. Sambil saya petik-petik kangkung tu sebab dulu saya beli rabbit. So saya bagi rabbit saya makan sayur. Saya kutiplah sendiri dekat tepi-tepi tu kan. Kampung kan. Sekarang tak tahu lagi lah. Tak tahu kangkung ni diternak ke apa. Mungkin ada orang buat pertanian moden lah. Tak ada lah main kutip-kutip kan. Kan satu hal pula. So bila kita cakap pasal warung rakyat ni, saya pun nak share juga waktu operasi warung rakyat. Okey. Warung rakyat ni waktu operasi dia start pukul 7 pagi. 7 pagi Sampai pukul 10.30 malam. Hari-hari buka kecuali Sabtu. Kiamat. Kecuali Sabtu. Dan juga hari Ahad. Sabtu half day je. So pagi ada, tengah hari ada. Sabtu half day. Hari Ahad tutup lah. Ahad tutup. Pasal tu hari Ahad kalau kita lepak kita pergi tempat lain. Sebab kau dah tahu lah sini tutup. Tapi kadang-kadang saya gatal kat datang kat sini. Biasalah kita. Sebab tempat yang kita tu. Kita berharap yang warung nak buka ni. Padahal dah bertahun dah duduk sini kan. Kita rasa juga dia nak buka. Kadang-kadang kita bukan apa. Roti canai tu adalah makan comfort food kita. Yang kita nak makan petang-petang. Tengah hari nak makan, petang tu lapar. So kita nak makan dekat roti canai ni, kita kadang-kadang tak nak makan yang kat mamak. Betul. Dan kita nak rasa yang roti canai Melayu. Dan bila kita rasa pula katakan dah muak roti canai tu, ada pula sate. Dah sate ni pula ada pula goreng-gorengnya. Dan bila special occasion ada syakap baring. Masak 3 rasa. Saya lagi satu abang. Ini saya nak cerita lah. Okey. Saya mana-mana tempat saya lepak pun, saya environment tu number one. Betul. Environment kat sini. Environment kedai itulah number one. So far sebab tu lah kedai ni jadi pilihan saya. Betul. Macam di luar konten ni kita memang hari-hari lepak kat sini. Betul. Kan memang ada kenapa kat sini lah. Kenapa ni jadi tempat lepak pilihan? Dia ketenangan lah. Dia sebab kita tenang lah. Dia dalam video ni saya try buat B-roll nanti. Lepas ni. Parking senang kat sini. Parking senang betul. Kau bawa lori ke, kau bawa kereta ke, kau bawa SUV ke, van ke, kapal laut ke, boleh parking.
Boleh parking. Kat sini dia tersedia parking. Betul. Sebab belah sini dia belah belakang tepi padang. Okey, tu satu. Lepas tu dia ada tempat makan open air dia macam ni. So kalau pagi dia tak buka lah, malam dia buka. Lepas tu boleh makan kat dalam juga. Lepas tu kat sini memang table dia dengan tu standard selesa lah. Betul. Dia tak terlalu sesak. Tidak terlalu sesak. Tak adalah tiba-tiba ada game bola Manchester lawan Liverpool. Tak ada. Dia tenang-tenang. Nak dating boleh. Saya memang dating bini saya kat sini. Boleh. Okey, nak bincang pasal bisnes pun boleh. Betul. Kau geng-geng surau lepas habis apa semayang. Lepas habis semayang. Sini juga. Kalau lepas habis tarawih? Lepas habis tarawih pun mesti datang sini juga. So bila dah datang sini sebab dia mudah. Air sedap. Okey. Portion besar. Harga rakyat. Harga rakyat. Nama pun warung rakyat. Nama pun warung rakyat. Okey. Kita tak adalah mention berapa harga. Korang nanti boleh tengok apa tu dan diorang buat catering. Yes, diorang buat catering. So bila orang catering yang masak, memang padu lah. Memang padu lah kan. So, dah memang hari-hari masak. Betul. Dia lagi satu kan. Dia saya setuju kenapa awak kata awak suka lepak sini. Sebab apa lepak sini ni sebab kita puas tau. Bila kita makan. Betul. Kadang-kadang bukanlah kita tak nak bayar lebih, kita kedekut tak nak bayar lebih kalau makan kat tempat lain. Dan bila kat Shah Alam ni yang terkenal dengan harga-harga mahal ni sebab bukan salah peniaga pun. Betul. Sebenarnya harga bahan mentah, harga sewa, premis dan sebagainya. Kita faham apa yang dan kita pun peniaga juga. Kita faham apa tekanan yang orang tu. Tapi kadang-kadang dia punya masakan tu tak sampai. Betul. Lepas tu dia punya portion dia pun tak sampai. Nak kata saya ni gemuk suka makan banyak portion tak adalah sangat. Tapi portion dia kadang-kadang macam bihun goreng lah. Okey. Setengah tempat bihun goreng tu jangan kata satu genggam ni. Suku genggam lah di situ. Dia ada kedai yang teruk macam tu. Itu bihun goreng 3 suku ke apa? Betul, tahulah. Dia campur sayur-sayur semua. Lepas tu kadang-kadang bila kita selalu dah pergi kedai mamak, kita terlupa yang masakan Melayu ni sebenarnya sedap. Betul. Betul. Dan kadang-kadang mamak pun bukannya murah. Betul. Cuma dia ada yang 24 jam ni. Yes. Dia ada kelebihan dan kekurangan lah. Yang ni contoh roti canai. Janganlah awak datang warung rakyat tengah hari minta roti canai. Dia ada pagi sampai pukul 11 je. Lepas tu lepas petang pukul 4-5 ke atas dah start dah. Dia kitchen dia dah fire up. Dia dah start dah roti canai balik. Sampailah malam. Siapa yang nak jimat? Siapa yang bosan tak tahu nak makan apa? Western dah makan, apa tom yum dah makan. Betul, mamak dah makan. Tapi tak tahu nak makan mana, tapi nak makan benda simple food. Yes. Macam roti canai, roti telur ni. Datanglah warung rakyat. Datanglah sini. Ada disclaimer lah, kita orang tak ada share kat sini. Kita just buat review Tulus dan Ikhlas. Betul. Dalau lah, insyaAllah. Tapi kalau sedap, why not kita beritahu orang? Betul. Kita tak nak gatekeeping lagi. Nak sorok-sorok apa pot kan. Dan kita nak juga korang share kesedapan yang kita orang rasa ni. Betul. So sebab kesedapan ni kita orang kata apa, love is sharing. Betul tak ayat tu? Sharing is caring. Sharing is caring. Love is sharing. Itu tak tahu dia benda lalu Abi. Kau nak rasa saya nak cuba. Walaupun banyak kali kita rasa ni kan. Jadi kita tak pernah rasa lah. Yang siakap maring ni memang abang memang aim ni je lah. Kita tak makan lagi lah kan. Nak keluar kacang pun boleh. Hybrid. Makan ni kuah dia. Roti canai dengan kuah kacang. Kalau nak tahu bukti roti canai Melayu, boleh tengok kat sini. Nanti boleh tengok biru lagi sekali lah. Okey. Nampak? Nanti takut tumpah ni. Sikit je nak tumpah. Ini adalah contoh dal style Melayu. Betul. Yes. Tak terkata. Betul ni. Tak terkata tu bukan sekadar gimmick review lah. Bukan. Sebab saya penuh. Betul. Tapi kadang-kadang benda yang terlalu indah, simple tapi indah, suka nak digambarkan dengan kata. Kata-kata tu terlalu miskin. Untuk menggambarkannya.
Ni ayat mana yang datang lah? So tak apalah. Tapi tu lah kata-kata tu saya record balik. Kata-kata tu terlalu miskin untuk menggambarkan keindahan tu. Aku macam aku baru keluar dari kelas sastra. Kau jangan muntah ni. Bagi saya terangis. Makan. Minum. Aku takut kau tersembur. Kau tak pernah kan tengok review makan galau? Tiba-tiba keluar benda galau. Apa tadi? Kata-kata tu terlalu miskin untuk menggambarkan keindahan dia. Yes. Record balik Korang boleh komen bawah. Kalau suka kata-kata saya ni tiba-tiba dia mengalir. Okay, saya cuba ingat. Kata-kata tu terlalu miskin untuk menggambarkan keindahan dia. Yes. Pakai dia mesti cair punya. Memang Kenapa? sastra lah. Memang Lagi 5 minit. Lah. Kita ada apa ni? Kita ada producer ni. Ada producer hari ni dia cakap kita lagi 5 minit. Mana boleh tak habis lagi makan ni. Makan ni. Banyak lagi ni kan. Producer ni baru kita pecat dari baru masuk hari ni dah pecat. Okay. Memang power lah. So saya dia macam tu Ami. Kadang-kadang saya dalam line of work saya dah makan banyak tempat. Okay. Dalam luar negara, setting yang tepi. Saya pernah makan yang warung tepi jalan dan sebelah kedai tayar pun pernah. Oh ya. To the extent tempat yang horror, memang orang kata horror pun pernah. Dan sampai ke restoran mewah apa semua, tu rezeki saya. Kita nak belagak, tapi kita makan tu kadang-kadang kita rindukan masakan yang simple tapi indah. Betul. Itu dia. Itulah kerinduan yang sebenar. Yes. Saya minta maaf kalau ada gangguan bunyi. Okey, sebab kat sini masalahnya kat sini memang lapang. Betul. Bawa family, sana ada taman, taman, padang, tempat main skateboard. Betul. Sebab 13 ada orang tu. So benda tu memang orang kata sini memang kau kena datang lah. Nanti saya akan insert B-roll. Betul. Waktu siang. Kalau malam nanti korang tak nampak apa. Warung rakyat ni macam mana. Tengok location kat bawah. Kalau nak berminat pasal catering pun diorang buat. Tanyalah, sebut harga diorang. Minat pasal kambing. Dan rasa diorang simple tapi indah. Itulah. Simple tapi indah. Yes. Itu kata-kata hari ni. Ya, kata-kata hari ni abang. Yes. Ya, sebab kita dah test kan. Kita dah test tempat ni. Kita dah lepak bukanlah tempat ni orang kata sehari dua. Oh sedap. Tak. Saya rasa kita dah nak dekat setahun. Betul. Kita ada reputasi nak dijaga. Lah. Kan dia cakap, aku test ke tempat apa orang cakap dengan Jimmy datang ni tak sedap pun. Satu hal lah. Okeylah. Saya pun nak sambung makan sate ni bang. Sedap ni. Nanti sejuk. Nanti sejuk. Kalau sejuk, saya suruh diorang bakar balik. Betul. Saya pun test juga ikan siakap. Ni kan siakap kan? Ikan siakap bang. Kan sebab banyak bawang-bawang dia punya kondimen dia sampai tak nampak ikan apa bawah. Saya kalau siakap saya panggil siakap baring bang. Tapi kalau kerapu saya panggil kerapu berdiri. Sebab dia macam ni bang. Dia berdiri. Mana ada kerapu baring kan? Betul. Saya juga mengesyorkan kita punya penonton datanglah support Kedai Melayu. Betul. Siapa lagi nak support kalau bukan kita kan? Dan ini memang ikut tekak korang. Kalaulah di antara masakan dan benda yang kita review ni betul-betul tak memenuhi cita rasa korang, boleh directly komen dekat bos Warung Rakyat. Kita dah share nombor telefon dekat bawah. Betul. Itu hari bang, saya dah pergi kedai abang. Saya order nasi putih dengan tom yum dengan telur dadah tapi tak sedap. Dia memang akan menerima. Betul. Dan dia nak improve. Betul. Mungkin tiba-tiba tukang masak dia tiba-tiba orang kata terlari ke lagi kat taman. Lagi kat taman. Masak. Main handphone, lupa letak garam. Kita tak tahu kan. Betul. So dia akan nak perbaiki. Dan pasal tu dia ajak kita review. Betul. Supaya kita bagi review yang ikhlas. Betul. Tentang masakan dia. Simple je. Simple. Okay, kita orang memang tak reti nak review benda-benda advance. Betul. Korang panggil kita suruh review sushi, kita tak reti. Kita tak reti. Tak reti, tak tahu. Suruh ambil daging Wagyu.
Daging Wagyu. Tak erti bang. Daging Ramli kita daging. Marhain bang. Marhain. Podcast Marhain. Betul. Kita review daging Ramli kita tahu. Daging Ramli macam you boleh tengok show notes kita kat bawah. Ada sebelum ni kita review daging, bukan daging Ramli, burger Abang Salim. Burger Abang Salim. Yes, banyak sangat. Ada juga episod tak keluar sebenarnya. Okey, kalau korang berminat boleh datang ke kedai ni. Datang support, tapi bukanlah nak suruh korang support dari segi sudut perkauman. Betul. Dan ramai tak tahu kat sini ada kedai. Datang je. Jangan datang hari Ahad. Betul, sebab dia tutup. Betul. Location dia kat bawah ni. Boleh Google kat Google Location. Betul. InsyaAllah jumpa. Search je. Warung Rakyat. Warung Rakyat Shah Alam. Warung Rakyat Sesi 8. Warung Rakyat. Memang ada satu je lah kan? Betul, satu je. Okey. Kalau ada Warung Rakyat itu lain lah tu. Betul. Itu rakyat lain. Sebab saya ada masalah dan saya tahu banyak benda ni terjadi juga kepada orang lain. Pagi-pagi Sabtu dan Ahad tak tahu nak sarapan mana. Itu memang masalah universal Shah Alam. Sebab tapi Ahad dah tutup. Sabtu pagi korang ada chance datang sini. Yes. Sebab Isnin sampai Jumaat ada yang kerja KL, ada kerja JP. Betul. Ada yang terbang kerja sampai kat Paris. Yang pilot apa semua kan. Mengantau sana sini. Yang ada masa adalah Sabtu dan Ahad. So Sabtu dah korang boleh datang sini. Kalau malam dia buka sampai ke 10.30, kadang-kadang dah jak 11.30. Betul. Okay. So kalau korang datang malam tak tahu nak makan mana, malas nak fikir pasal parking, nak makanan yang pada harga yang berpatutan, boleh datang Warung Rakyat. Yes. Sebab masakan dia simple tapi indah. Simple tapi indah. Yes. Macam Warung Manggis. Kalau kamu belum tengok, Warung Manggis tengok. Tengok. Okay, saya buat show notes kat atas. Dia simple dan indah. Betul. Kita memang suka. Simple. Benda simple tapi indah. Kopi, cucuk bawang, akok-akok. Tapi tak sempat kan? Nanti next time kita pergi buat akok-akok. Roti bakar. Apa lagi dia punya masakan? Nasi goreng. Nasi goreng dia paling evoke lah. Aku betul. Nak repeat dah nasi goreng tu. Okey, sehingga bertemu kembali. Terima kasih kerana menonton. Yes, jangan lupa like, comment and subscribe. Yes. Shah Alam Live. Penat kita buat video. Betul. Dan ikhlas kita, kami nak mengangkat usahawan-usahawan tempatan. Ya, betul. Dan membangunkan ekonomi tempatan. Terutamanya di Shah Alam. Yes. Tak ada pisio, tak ada. Pisio lain punya. AC punya. AC punya. Okay. So sehingga kita ketemu lagi. Yes. Kalau ada apa salah silap, kita minta maaf. Betul. Boleh komen di bawah. Kalau ada tempat lain dekat Shah Alam, nama pun Shah Alam Live, janganlah suruh kita orang review dekat Puchong. Boleh. Nanti parking kat personal kita orang lah. Okay. So betul. So kita pun ada review juga kau nanti aku keluarkan. Kita orang takut nanti jadi Shah Alam Puchong Live. Betul. Kita tak nak. Dah panjang sangat. Kalau buat t-shirt panjang sampai perut. Okey bang, saya dah makan. Okey, jom. InsyaAllah jumpa makan. Yes. Sehingga kita bertemu lagi. Bye-bye. Jangan lupa like, share dan komen. Kerana like, share dan komen tu percuma. Betul. Bye-bye. Bye.